Kau orang pernah terfikir tak betapa dalamnya kasih Tuhan tu? Dia bukan setakat jaga jiwa kita, tapi setiap inci hidup kita, dari yang kecil sampai yang besar. Dia jaga semua, termasuk harta benda kita pun. Kasih dia tu memang teliti dan detail habis. Dalam Alkitab, ada satu ayat yang sangat cantik. Dalam Bilangan bab 36 ayat 13, firman Tuhan kata, ini adalah perintah yang Tuhan berikan melalui Musa. Ayat ni tentang pewarisan tanah kepada anak perempuan. Ia menunjukkan betapa Tuhan ambil berat tentang keadilan dan kesejahteraan umatnya. Dia nak kita faham, dia jaga kita sepenuhnya. Jadi, apa yang kita boleh belajar dari ayat ni? Kasih Tuhan tak pernah berubah. Dia sentiasa ada untuk kita. Dia bukan saja janji kehidupan kekal, tapi juga nak kita hidup berkat di dunia ni. Setiap masalah dan keperluan, dia tahu dan sediakan jalan. Jangan ragu, kasih dia memang tak bertepi.